Motor dengan electronic air suspension. Ini dia Benda tak flat 500. Jom temai dah review motor ni hari ni. Motor yang dinadikan dengan 496cc. Dia main dengan enjin V4 4-stroke 16 valve dan juga liquid cooled. Motor ni kalau hampa duduk maksimum 700mm. Tapi kalau air suspension ni dah turun, dia akan jadi 670mm saja. Kalau tinggi 160 macam dah, kaki memang jejak dekat tanah. Cumanya dekat bahagian clutch ni akan jadi kurang selesa sebab dia tak berapa nak sampai. Selain main dengan design yang sangat clean dan ada sentuhan klasik ni, ada juga meter analog dan juga digital. Tapi meter minyak kat mana? Nampak tak lampu merah yang tengah bling-bling tu? Macam Ultraman yang tengah letih tu. LED dekat sini lah indikator minyak. Fuel tank capacity pun 16 liter. Motor ni pun dia tak pakai rantai tau, dia pakai belting. Yang paling padu motor ni ada mode auto cruising. Bahagian tayar depan ada upside down fork dan juga single disc brake. Kemudian ada caliper daripada brand Jejuan dan juga lengkap dengan ABS. Motor ni pun main dengan dual exhaust. Motor padu, canggih pula tu. Tekan je beg biru tu, dia akan bagi semua detail. Jangan lupa like, follow dan share tau. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.